perkahwinan yang salah. Selepas berkahwin, isteri yang tak pernah memasak, tak pernah urus anak, tiba-tiba sahaja ada orang datang bawa anak untuk dirayuni. Bukannya bagi, malah dimarahi. Tak pernah jaga anak, tak pernah masak, tiba-tiba masak malah dah dibuang. Nasib baik perkahwinan itu hanya perkahwinan palsu. Walau itu memang anak kandung dia, tapi malah dia tidak jaga. Yang kedua, orang tua dia sudah tahu kebenarannya. Wanita itu tak pernah menikah, yang tidak pernah jamas, tidak pernah lakukan pekerjaan rumah tangga, apalagi menjaga anak. Jadi wanita itu tidak dapat anak, apatah lagi dapat sokongan orang tua. Itulah akibatnya manjakan anak sangat. Yang akhirnya orang tuanya menyesal mengakui itu anak mereka. Begitulah nasib kalau jadi perempuan tak betul. Malah asyik fikir cinta lama, hanya kembali sebab dia kaya sahaja. Bukan kerana cinta sahaja pada dia. Malah mahu cinta pertama, malah dia sendiri dibuang oleh keluarga. Anak sama bapa sama saja, malah cari kerja, usaha untuk dapat simpati dari orang kita kaya itu. Akhirnya masuk ke hospital. Jadi orang papa boleh anak ritik. Memang padah masuk hospital. Memang masalah mereka. Siapa mahu hormat wanita tak betul, tak pernah masak, tak pernah jaga anak. Ini pula nak hak jaga anak. Nasib baik keluarga dia waras. Nasib baik kedua orang tua dia memahami, tahu wanita mana betul, mana wanita salah. Kerana itu orang kata, jangan terlalu manja, jangan terlalu cinta.